السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعدنا في الدرس الماضي أننا نتكلم في هذا الدرس عن مسألة الجبيرة، وسوف نبدأ إن شاء الله بالكلام عليها، وبعد الانتهاء على مسألة الجبيرة من عنده سؤال فيها يتفضل. حتى موجود جبيرة يستعين هذا هي ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi minggu lepas Syekh telah beritahu untuk menceritakan, membahaskan tentang topik sahibul jabirah, iaitu kalau satu orang itu ada balut dekat tubuh badan dia, sama ada dekat tangan ataupun kaki ataupun anggota yang lain. Jadi apa perlu dilakukan dari segi wudu dan tayammum, dan di hujung kelas siapa yang ingin nak bertanya dipersilakan untuk bertanya. الجبيرة هي أخشاب توضع على الكسر، على المحل الكسري، أو تعتبر أي شيء يوضع على المكان الذي انكسر أو المكان الذي جرح لإصلاحه. Apa itu jabirah? Jabirah itu adalah pembalut ataupun apa kata plastik, bukan plastik, ini apa? Plaster yang menghalang, yang diletakkan pada tubuh badan, sama ada tubuh itu dia patah ataupun dia luka, atas tujuan untuk penyembuhan yang lebih segera. وقد تكون الجبيرة من الإسمنت، كما في المستشفى يضعون إسمنت إذا انكسرت اليد، إذا انكسرت الرجل، إذا انكسرت الأصبع، وهي تمنع الجبيرة وصول الماء إلى العضو، وكذلك تمنع وصول التراب. Dan ada juga kadang-kadang pembalut itu ciptaannya daripada simen, yang menyebabkan terhalangnya air untuk sampai kepada kulit, bukan setakat hanya air sahaja, bahkan debu juga terhalang untuk sampai pada kulit. وهذه الجبيرة بعض الحالات لا يمكن نزعها، لأن الطبيب يمنع من إزالة الجبيرة لأن العضو انكسر، يحتاج الجبيرة تستمر أسبوعين، تستمر شهر، تستمر أكثر، فهذه لا يجوز نزعها حتى لا يضر الإنسان نفسه. Ada keadaan yang mana pembalut itu tidak boleh dicabut kerana boleh mendatangkan mudarat yang besar kepada tubuh badan. Atas saranan doktor, yang mana pembalut itu perlulah berada pada tubuhnya sama ada sebulan ataupun lebih, maka ketika itu tidak boleh untuk ditanggalkan akan pembalut tersebut ataupun simen tersebut. أما إذا أمكن نزعها لماذا؟ قالوا الطبيب يقول استخدم الجبيرة شهرين، انتهت الشهران، يمكن الآن نزعها، يمكن يبدأ نزعها بالتدرج، ففي هذه الحالة إذا استطاع أن ينزعها واجب نزعها، ولا يصح الوضوء ولا يصح التيمم. Dan kalaulah doktor kata boleh guna benda tu, pembalut atau simen tu, selama tempoh 2 bulan, selepas sahaja tempoh 1 bulan, boleh bagi dia rasa boleh cabut ni dah okey, dia pun kata dengan cabut itu tak datangkan mudarat, maka ketika itu wajib bagi dia mencabut penghalang tersebut, pembalut tersebut, untuk menjadikan sahnya untuk diambil wudu ataupun tayammum. نتكلم الآن كيفية وضوء صاحب الجبيرة. من عليه جبيرة كيف يتوضأ؟ من عليه جبيرة كيف يغتسل؟ Dan kita malam ini akan bahaskan cara untuk satu orang itu ada penghalang ataupun pembalut simen pada tubuh badan dia, bagaimana cara dia nak berwudu dan bagaimana cara dia untuk mandi hadas besar. نقدر أولا أن الجبيرة في اليد، الجبيرة هنا، كيف يتوضأ؟ Dan kita bayangkan kalau satu orang itu ada luka dekat dunia tangan dia, jadi macam mana cara dia, ada penghalang, ada luka, pembalut, jadi macam mana cara dia nak wudu. الجميع ينتبه حتى لا يفوت عليه شيء من الشرح. Jadi perlu kita bagi tumpuan supaya kita tak terlepas daripada penjelasannya. معلوم عندنا في الوضوء أن
من فروض الوضوء الترتيب. Dan kita sedia maklum bahawasanya antara fardu wudu itu adalah tertib. فإذا كان موجود عنده جبيرة لا بد من الترتيب مثل الوضوء. Dan kalaulah satu orang itu ada pembalut, maka perlu dia pada tertib sama seperti wudu. فإذا كانت الجبيرة في اليد اليسرى مثلا يبدأ أولا غسل الكفين بالماء ثم المضمضة والاستنشاق سنة ثم يغسل الوجه ثم يغسل اليد اليمنى كاملة ثم يغسل الصحيح من اليد اليسرى. Cara dia adalah kalau contoh satu orang itu ada luka dekat tangan kiri dia, ada membalut tangan kiri dia. Caranya yang pertama adalah perlulah dia membasuh kedua tangan dia. Itu benda yang sunat. Basuh kedua tangan itu perkara yang sunat. Kemudian perlulah dia untuk berkumur-kumur melakukan perkara sunat yang lain. Kemudian yang pertama yang wajib di segi wudu itu adalah basuh muka. Basuh muka, kemudian dah selesai basuh tangan kanan dia keseluruhannya. Kerana tangan kanan ni adalah sunat dan tangan kanan ni dia sempurna. Jadi selesaikan tangan kanan. Yang berikutnya adalah tangan kiri. Tangan kiri adalah dengan cara membasuh bahagian yang sihat terdahulu. Bahagian yang balut tu nanti basuh yang mana yang sihat, yang tak tertutup basuh tu yang terlebih terdahulu. إذن غسل الصحيح من اليد اليسرى، الصحيح غسله. هذا المكان الذي فيه الجبيرة يحتاج أن يتيمم قبل أن يمسح الرأس وقبل أن يغسل القدمين حتى يكون هناك ترتيب. Dan bila mana dah selesai basuh yang belah atas ni, yang dah orang kata sihat, kemudian dekat sini ada bahagian yang tertutup disebabkan luka dibalut, maka bahagian ini perlu ditayamum. Iaitu perlu ditayamum sebelum membasuh kepala dan sebelum membasuh kaki, kerana itu tertib dia. Kalau dia kata nilaslah kita tayamum, dia basuh kepala tangan buat tayamum, maka tak sah kerana apa? Tidak ada tertib. لا زال الوجه فيه ماء من آثار الوضوء واليدين اليمنى واليسرى موجود ماء من آثار الوضوء، فيستخدم المنشفة حتى يزيل آثار الماء الموجودة في الوجه والموجودة في اليدين، ولا يكره التنشيف في هذه المسألة. Dan ketika mana dia nak bertayamum, ketika itu muka dia tadi dah ambil wuduk dah, basah-basah. Tangan di kanan pun basah-basah. Dan bahagian depan dia pun basah. Sebab apa? Baru ambil wuduk. Kemudian dia nak tayamum. Jadi yang tayamum ini yang pertama perlulah dia ambil kain ke, ridak ke untuk dikeringkan wajah dia. Keringkan wajah dia dekat muka, kemudian dekat tangan dan dekat tangan kirinya. Kemudian barulah dia bertayamum. Dari segi hukum asal membersihkan, mengeringkan kesan daripada wuduk pada makruh. Tetapi kalau dekat masalah ini, untuk satu orang nak tayamum, maka tidak dihitung sebagai makruh kalau orang tu hilangkan kesan daripada air wuduk. ثم يتيمم بدل عن هذا الجرح بعد التنشيف. يتيمم نويت التيمم لاستباحة رفع الحدث الأصغر، أو نويت التيمم بدلا عن العضو الذي لم يصل إليه الماء. Dan kemudian barulah ketika itu dah dikeringkan, perlulah bertayamum, niat tayamum, letak tangan di dekat debu, kemudian niatkan sahaja aku bertayamum untuk membolehkan untuk aku mengangkat hadas kecil, ataupun sahaja aku bertayamum untuk menggantikan bahagian anggota tubuh aku yang tak boleh terkena wudu. ويمسح الوجه واليدين. يمسح الوجه يمسحه كاملا، ويمسح اليد اليمنى، ويمسح الصحيح من اليد اليسرى، ثم يسن يمسح على الجبيرة بالتراب، لا يستخدم الماء، يمسح عليها بالتراب سنة. Kemudian barulah dia bertayamum, ambil tadi itu tayamum tadi niat, kemudian sapukan dekat muka. Dan selesai ambil balik, sapukan dekat tangan kanan. Dan selesai ambil balik, sapukan dekat tangan kiri yang bahagian sehat. Kemudian disunatkan, kan ada balut tadi tu, disunatkan untuk sapu debu dekat bahagian pembalut tadi tu. Tak wajib, hanya sunat saja untuk disapukan atas itu debu di atas saja. عفوا، لا يسن المسح بالتراب، يمسح عليها بالماء. الجبيرة يمسح بالماء، لا يسن المسح بالتراب لعدم الفائدة. Syekh minta maaf kerana salah maklumat. Saya kata yang disunatkan itu adalah disunatkan sapu dengan air, bahagian yang pembalut tu. Kalau ada simen kat atas tu disunatkan sapu dengan air, bukan dengan turab, bukan dengan debu. ويمسح عليها بالماء
إذا كان ما في ضرر على الجرح. أما إذا كان لو مسح بالماء ينزل الماء ويضر الجرح، بعد هذا لا يمسح. Dan itu disunatkan kalaulah dia menyapukan air dekat pembalut tersebut tak mendatangkan mudarat. Kain itu tak menyerap air sehingga sampai ke luka, tak datang mudarat. Tapi kalaulah dengan disapukan air dekat pembalut tersebut sehingga pembalut itu menyerap air sampai kepada luka sehingga mendatangkan mudarat, ketika itu tak disunatkan untuk sapukan air dekat atas pembalut tadi. ثم يكمل الوضوء بعد ذلك، يمسح الرأس بالماء ثم يغسل القدمين. Kemudian ambillah wuduk seperti biasa, iaitu sapu kepala dengan air dan ambil wuduk dengan kaki dia tu selesaikan sampai selesai. هذا إذا كان وضوء لابد من الترتيب، لا يكمل الوضوء كامل ثم يتيمم، مثل ما شرحنا. إذا وصل عند العضو الذي فيه الجرح يتيمم. Dan ini adalah dari segi bahagian wuduk, perlulah dia itu untuk dengan cara tertib. Contohlah sampai dekat anggota yang ada pembalut tersebut, maka wajib dia bertayamum. أما إذا كان جنبا، الجنب موجود جبيرة في الصدر، جبيرة في الكتف، جنب وعليه جبيرة. الجنب يمكن يقدم الغسل أو يقدم التيمم. Dan kalaulah satu orang itu dia dalam keadaan hadas besar, kemudian orang ni dia ada pembalut dekat badan dia, mungkin kemalangan, jadi tubuh badan dia tu dekat dia punya siku ni ada balut, ataupun kat badan dia itu, dada ni itu ada balut. Jadi orang yang nak mandi hadas besar, dia tak boleh mandi sebab ada balut, dia kena tayamum. Tayamum dia macam mana? Dia boleh nak mandi dulu boleh, nak tayamum pun boleh, mana-mana boleh. لا يوجد ترتيب في الجنوب، لأن الجنوب جسمه كله كعضو واحد. Dan tidak ada dihitung sebagai tertib pada mandi hadas besar, kerana semua anggota dihitung sebagai satu anggota. ثم تأتي مسألة مهمة جدا موجودة في هذه الأيام، وخاصة عند الذين عندهم غسيل الكلى. غسيل الكلى ربما يضع القصبة هنا في اليد أو تكون القصبة هنا في العنق. Dan ada satu permasalahan lagi yang mana permasalahan ini masyhur dekat negara kita khususnya, iaitu kalaulah satu orang itu ada cuci buah pinggang. Kadang-kadang ada letakkan orang kata ni tampalan-tampalan dekat tangan, kadang-kadang ada letak tampalan dekat leher. إذا أصابته جنابة، إذا حصل له جنابة صاحب غسيل الكلى يغتسل ثم يتيمم بدلا عن المكان الذي فيه القصبة التي تستخدم لغسيل الكلى. Adapun orang yang ada masalah buah pinggang, maksudnya ada tampalan dekat tubuh badan dia itu, orang ini kalau datang pada diri dia hadas besar, maka perlulah dia mandi hadas besar terlebih dahulu. Kemudian perlulah dia bertayamum ganti kepada bahagian yang tak boleh terkena air. Wa ba'da dhalik yajibu alaihi an yatayammam li kulli fardh. Kemudian orang ini yang tadi ni dia mandi hadas besar, yang dalam keadaan mandi hadas besar tu tak boleh kena air semua, dia bertayamum. Orang yang seumpama ini wajib bagi dia bertayamum pada setiap solat fardu yang dia dirikan. Zuhur, asar tu semua kena dia bertayamum. Li'annahu indama tayammama 'an al-makan alladhi fihi al-qasaba, hadha at-tayammum li fard wahid faqat. La yakun li jami' al-furud, la bud at-tayammum li kulli fard. Kerana tayamum yang diambil itu hanya boleh dibenarkan untuk solat fardu yang satu sahaja. Tidak boleh digunakan untuk dua fardu, wajib untuk digunakan untuk satu fardu. Jadi setiap solat dia kena bertayamum. La yu'id al-ghusl, yu'id at-tayammum faqat. Dia tak perlu untuk mandi orang kata mandi hadas besar balik, tak perlu. Hanya mengulangi bertayamum sahaja. Wa hakadha مثل صاحب غسيل الكلى الذي عنده جرح في الصدر، عنده جرح في الظهر، عنده جرح في الأصبع، إذا كان جنب يغتسل ثم يتيمم، ثم بعد ذلك كلما دخل وقت الصلاة يحتاج إلى تيمم. Maka satu orang yang ada penyakit buah pinggang atau kencing manis, kadang-kadang orang kencing manis ni ada luka dekat kaki dia, dekat tangan dia, yang mana bahagian itu tak boleh kena air. Kalau kena air boleh datangkan mudarat, maka orang yang seumpama ini bila mana datang junub hadas besar, dia kena mandi hadas besar. Bahagian yang boleh kena air.
Bahagian yang tak boleh kena air perlu digantikan dengan bertayamum, dan bila mana dah selesai nak dirikan solat, setiap fardu solat dia kena bertayamum atas satu fardu tersebut. ومتى يتيمم؟ يتيمم متى يشاء، يمكن يتيمم قبل الوضوء أو يتيمم بعد الوضوء، لأن هذا تيمم عن الحدث الأكبر ليس عن الوضوء. Yang mana bila dia boleh bertayamum sebelum wudu ataupun selepas wudu. Kerana tayamum itu adalah tayamum untuk hadas besar, bukan untuk wudu. وهذا ليس صعب التيمم لكل فرض، إنما مباشرة يحتاج المريض إلى من يساعده، لو كان مريض كلى أو عنده جرح من يساعده يرتب له التراب، إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ يعطيه التراب يتيمم، ضرب للوجه ضرب لليدين. فبعضهم يقول هذا صعب جدا لكل فرض، لا ليس صعبا إذا وجد المساعد للمريض. إذا واحد حصل الجنابة بعدين يتوضأ يغتسل ثم يتوضأ يتيمم للجنابة، نعم، ثم يريد أن يصلي يتوضأ، يعني بمعنى تيمم مرتين. لا، تيمم واحد فقط. الوضوء للصلاة له هو إذا كان عندما اغتسل لم يحصل له حدث أثناء الغسل، لأن الغسل يرفع الحدث الأكبر والأصغر. Tahu. Okey, jadi perlulah satu orang itu dia kena untuk bertayamum setiap kali nak dirikan solat. Dan ada sebagian orang itu susah nak setiap kali solat nak tayamum. Perkara ini mudah kalau seandainya orang yang sakit ini ada orang yang membantu dia. Disiapkan tanah, sediakan meringankan beban dia, maka perkara itu akan memudahkan dia untuk dia mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فقلنا ليس صعب إذا وجد المساعد للمريض يساعده، لكن إذا كان يقول صعب، أنا قال إمام في المسجد كيف أتيمم للمغرب وأتيمم للعشاء أحتاج أخرج من المسجد، ماذا يفعل؟ يقلد الإمام البغوي. الإمام البغوي شافعي وصاحب التفسير وله كتب كثيرة جدا في الفقه. الإمام البغوي عنده التيمم مثل الوضوء، يمكن تتيمم تيمم واحد وتصلي به عدة فروض عند الإمام البغوي، وهو معتمد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. Dan kalaulah satu orang itu merasa terbeban, orang ini dia ada penyakit tersebut dan rasa terbeban untuk mengambil tayamum pada setiap solat fardu, kerana dia akan rasa terbeban nak kena keluar masjid, nak kena cari debu, nak kena tayamum dan sebagainya, maka bolehlah bagi orang itu untuk bertaklid mazhab ataupun pandangan Imam Baghawi. Imam Baghawi ini merupakan dia adalah mazhab dalam pegangannya adalah mazhab Imam Syafi'i, merupakan ahlul tafsir dan telah mengarang pelbagai kitab. Dan dia mengatakan dalam pandangan dia, pendapat dia bahawasanya boleh satu orang itu yang bertayamum untuk mendirikan solat fardu yang banyak. Dalam mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Syafi'i perlu satu wudu, satu solat, satu tayamum. Tapi Imam Baghawi mengatakan boleh satu tayamum itu untuk pelbagai jenis solat fardu untuk dia dikerjakan. Wa ahammu syai' anna al-marid yusalli. Al-marid yusalli bil wudu' atau yusalli bit tayammum. Ahammu syai' annana naj'aluhu la yatruk as-salah athna' al-marad, lanu rubbama yamut wa huwa tarik salah. Dan yang terpenting sekali, perlulah orang sakit itu untuk mengerjakan solat. Sama ada dia bertayamum ataupun mengambil wudu, perlu, wajib bagi dia untuk dirikan solat. Kerana dia khawatirkan satu orang itu dia dijemput oleh Allah, dimatikan oleh Allah dalam keadaan dia ingkar, melanggar perintah Allah, tinggalkan solat. Wa 'inda al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yajuzu lil marid an yajma' jam'a taqdim atau yajma' jam'a ta'khir. Dalam pandangan Imam Nawawi mengatakan orang yang bertayamum ini boleh bagi dia untuk orang yang sakit sebab tayamum, boleh bagi dia untuk menghimpunkan solat jamak, sama ada jamak takdim, maksudnya maghrib dengan isyak dikedepankan, ataupun solat jamak takhir, iaitu solat maghrib di waktu isyak. ليس الجمع خاص بالمسافر، المسافر هذا عند المذاهب كلها، لكن الإمام النووي رحمه الله يقول المريض يمكن يجمع بين الظهر والعصر، يجمع بين المغرب والعشاء. هل يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير على حسب المرض؟ إذا كان المرض شديد في صلاة الظهر يؤخر الظهر إلى العصر فيكون جمع بين الظهر والعصر، وإذا كان المرض شديد في العصر في الظهر يكون المرض خفيف
يجمع جمع تقديم. Dan ini bab bukanlah tentang menghimpunkan solat, bukan bab dalam bab bermusafir. Kerana dalam bab bermusafir, empat mazhab itu boleh. Yang dekat sini adalah tentang satu orang sakit, boleh tak dia untuk menghimpunkan solat. Dalam pandangan Imam Nawawi mengatakan, boleh satu orang itu untuk himpunkan solat kalau dia sakit. Boleh dia himpunkan solat sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Kalaulah seandainya orang tersebut dia punya sakit datang, sakit itu kuat, orang kata lelah pada waktu zuhur, boleh dia takhirkan buat solat zuhur pada waktu asar. Tapi kalau orang itu dia punya sakit lelah, sakitnya itu lebih pada waktu asar, boleh bagi dia tahu masuk asar ni nanti dia punya penat akan lebih. Boleh bagi orang itu dirikan solat asar pada waktu zuhur, iaitu jamak takdim. Idzan hadha qaul al-Imam an-Nawawi rahimahullah taala, wa kadzalika huwa qaul Abu Sulaiman al-Khattabi. Abu Sulaiman al-Khattabi Syafi'i. Kadzalika syaraha Sunan Ibn Majah. Dan ini adalah pandangan Imam Nawawi dan disokong juga, diikut juga oleh Imam Abu Sulaiman al-Khattabi. Abu Imam Khattabi merupakan dia mazhabnya Imam Syafi'i. فهكذا المسلم لا تشدد على المريض. يمكن مريض يجمع وبعد ذلك الحمد لله أنه صلى. والذي قال له يجمع إمام كبير كالإمام النووي المعروف رضي الله تعالى عنه بالورع وليس عنده تساهل في أمور الدين. Dan kalaulah satu orang itu tak mampu untuk dia nak solat, orang kata asing-asing, boleh bagi dia untuk menjamakkan solat dia walaupun ketika dia sakit. Kerana yang mengeluarkan pendapat ini bukan orang biasa, adalah seorang ulama yang besar yang terkenal akan kewarakan dia dan juga terkenal akan tidak mudahnya pandang pada agama, meringankan agama, orang yang hebat dalam pandangan mazhab dalam fiqh. ومثل ذلك في هذه الأيام يا شباب الحاضرين والحاضرات إن شاء الله كلهم شباب. كذلك الكبير في السن، جدك في البيت كبير في السن، وقت صلاة ينسى، صار بعض الصلوات ينسى، بعض الصلوات يذكر، أمك في البيت، جدتك في البيت، ماذا نفعل؟ صعب جدا تراقبه في كل الصلوات. يمكن نأمره يجمع، أفضل من الترك، يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير حتى بعد ذلك يحافظ على الصلاة. خريف في بعض الصلوات يذكر، جاء وقت الظهر ما شاء الله العقل موجود كامل، وقت العصر غالبا نعرفه في مشكلة، إذا نأمره أن يجمع. Dan begitu juga wahai para pemuda. Ini saya terjemah apa yang saya cakap. Dan begitu juga wahai para pemuda. Dan saya kata tengok kat sini semuanya pemuda. Pemuda itu adalah umur 40 ke bawah. Maksudnya nampak semua macam umur 18 ke bawah lagi kan. Jadi insya-Allah lagi para pemuda. Antara perkara yang boleh dijamakkan juga adalah orang yang sakit dari segi ingatan dia. Kadang-kadang kita ini kat rumah kita ada mak ayah kita ataupun nenek kita, moyang kita, kadang-kadang diingat, kadang-kadang dia hilang ingatan dia, lupa. Dan orang ni kadang-kadang dijaga solat. Untuk kita memerhatikan tentang 5 solat 5 waktu tu kadang-kadang kita pun letih, tak larat. Jadi orang yang macam ni boleh untuk menghimpunkan solat. Sama ada solat jamak takdim ataupun jamak takhir. Contohlah kadang-kadang waktu petang tu dia dah masuk je petang dah orang kata dah lupa dah. Dah tak ingat nak solat dah. Waktu zuhur dia dirikan solat, tanpa zuhur dia boleh ingat. Waktu petang dah tak boleh ingat. Orang yang macam ni boleh bagi dia untuk jamakkan solat, kerana mendirikan solat dalam keadaan jamak lebih afdal daripada dia tinggalkan terus. Ataupun waktu malam juga sama, orang tu dia waktu nak malam-malam lagi dia akan lupa. Jadi maghrib tu boleh dijamak takdimkan antara maghrib dan juga isya. وعليك أن اصبر على جدك في هذا العمر الكبير وساعده على الصلاة. اصبر على أمك، صبر حتى تساعدهم على أداء الصلاة بقدر ما تستطيع. أما الابن يضيق والبنت يضيق، كلهم يخرجون من الغرفة التي فيها جدهم والتي فيها أبوهم ويضيقون منه، لا يريدون يتكلم مع أصدقائه، يتكلم مع أصحابه. أبوك وأمك أولى من الأصدقاء، أولى من الأصحاب. ساعده في هذا السن على المحافظة على شريعة الله، المحافظة على الصلاة. Dan perlulah satu orang yang kalau ada dekat rumah ni itu satu orang yang tua yang sedikit lemah ingatannya, perlulah kita menjaganya dengan penuh kesabaran. Perlulah kita membantu beliau untuk laksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala.
Kadang-kadang ada orang dia tak mampu nak tahan, dia menjauh daripada mak ayah. Dia menjauh, sedangkan kadang orang yang macam ni usianya kadang-kadang perlukan teman. Teman yang sebenar adalah teman ini, iaitu mak ayah kita, atuk nenek kita, kerana dia perlukan perbualan, perbincangan, perlu duduk dengan dia, bantu dia untuk melakukan syariah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد ذكر العلماء في سيرة نبي الله موسى عليه السلام أنه قال يا رب أريد أن أعرف من بني إسرائيل في نفس الدرجة معي في الجنة أنا وهو في درجة واحدة. Disebutkan oleh ulama tentang sirah Nabi Allah Musa alaihi salam, yang mana Nabi Allah Musa kelebihannya boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan, wahai Allah, sesungguhnya aku nak tahu dekat syurga nanti siapakah kedudukan dia sama dengan aku. Kedudukan dia berada dalam syurga tempat sama dengan aku, level dia sama dengan aku. فقال يا موسى في درجتك في الجنة شاب من بني إسرائيل في قرية كذا وكذا ابحث عليه. Maka ketika itu Nabi Allah Musa mengatakan, aku nak tahu siapakah dalam kalangan Bani Israel yang mana dia punya kedudukan dia sama dengan syurga aku. Ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, sesungguhnya orang yang sama derajat dengan engkau, yang sama level dengan engkau adalah satu orang pemuda, yang mana pemuda itu berada di sebuah kampung sekian dan berada di tempat sekian, maka pergilah engkau cari pemuda tersebut. فذهب نبي الله موسى إلى تلك القرية وسأل عن اسم الرجل فأخبره الناس موجود في القرية فلان ابن فلان. فنبي الله موسى عليه السلام يراقب ذلك الشاب، ما هي العبادة التي يعبد الله فيها جعلته في درجة موسى عليه السلام. Maka ketika itu pergilah Nabi Allah Musa alaihi salam ke kampung yang telah diberitahu, kemudian diterangkan kepada penduduk kampung tentang nama dan sifatnya. Maka ketika itu ahli kampung kata, ada orang nama tu, ada orang sifat tu, ditunjukkan pemuda tersebut. Maka ketika itu Nabi Allah Musa AS meneliti, memerhatikan ibadah pemuda tersebut, sehingga Allah bagi tahu pemuda ni sama di level dengan aku. Jadi perlu Nabi Allah Musa tahu apakah amalan dia, perbuatan dia sampai level dia sama dengan aku. وجده نبي الله موسى عليه السلام مثل بقية الشباب، لا توجد له عبادة مميزة، يصلي مثل الشباب، وإذا انتهى من صلاته يذهب إلى عمله، إذا انتهى من العمل يعود إلى بيته يرتاح. Maka Nabi Allah Musa memerhati, melihat bahawa pemuda ni amalan dia biasa-biasa saja, sama dengan pemuda yang lain. Pergi ibadah, kemudian pergi kerja, selesai daripada kerja balik rumah berehat, sama dengan pemuda yang lain. فقال نبي الله موسى عليه السلام لا بد أن له عملا لا أحد يعرفه. Maka ketika itu Nabi Allah Musa mengatakan pada dirinya, pasti ada satu amalan yang pemuda dikerjakan, yang mana orang lain tak nampak apa yang dikerjakan. فوجده سيدنا موسى في الطريق قال أيها الشاب أنا غريب لا يوجد عندي بيت، هل يمكن أن تؤويني في بيتك وأن تطعمني؟ قال تفضل. فأخذ نبي الله موسى إلى بيته، نام في بيته وأكرم نبي الله موسى وهو لا يعرف أنه نبي الله موسى عليه السلام. Maka ketika itu Nabi Allah Musa buat apa? Nabi Allah Musa bertemu dengan orang tersebut. Kemudian Nabi Allah Musa mengatakan, wahai pemuda, sesungguhnya aku orang luar, aku orang asing, aku ni bermusafir. Boleh tak ni aku nak menginap dekat rumah kau, nak berehat dekat rumah kau, dan kau jamu aku makan. Ketika itu pemuda itu kata apa? Dipersilakan, boleh. Maka dibawalah Nabi Allah Musa AS dalam keadaan pemuda ni tak tahu yang di hadapannya Nabi Allah Musa. Dibawa orang itu ke rumahnya, kemudian dijamu, dimuliakan, dilayan dengan baik. وعندما أصبح الصباح وأكل الطعام مع نبي الله موسى وجده نبي الله موسى يخرج كيسا كبير هذا من القماش، يخرج منه شخصا ويخرجه ويغسله وينظفه ويطعمه الطعام ويشربه اللبن، ثم ينظف له ثيابه ويعيده إلى كيسه مرة أخرى، ثم أخرج الكيس الثاني وداخله امرأة كبيرة في السن يغسلها ينظفها ويطعمها الطعام ويشربها اللبن، وبعد ذلك يرفع الاثنان أيديهما يقول اللهم اجعل ولدي هذا في درجة موسى في الجنة. فعرف أن هذا الرجل بلغ هذه الدرجة بدعوة هذين، فقال يا هذا من هذين؟ قال هذا أبي وأمي،
بلغ الكبر عتيا وأصبح لا يفهم شيء، فأنا أغسلهم كل يوم وأنظفهم وأغير ثيابهم وأطعمهم الطعام وأسقيهم اللبن، وهم كل يوم يدعون لي أن الله يجعلني في درجة موسى في الجنة. Maka bila mana Nabi Allah Musa AS menginap dekat rumah tersebut, bila mana esok paginya dijamukan kepada Nabi Allah Musa makanan, kemudian ketika itu Nabi Allah Musa melihat bahawa pemuda ni ketika itu melayan ada dua orang tua, yang mana dua orang tua itu dimandikan, dibersihkan pakaiannya, diberi makan, digantikan pakaiannya, kemudian bila mana selesai yang pertama dilakukan yang kedua, diberikan makan, digantikan kepayaan, diwangikan dan sebagainya. Kemudian bila mana dah selesai, dua orang ini tadahkan tangan mereka dan mengatakan, wahai Allah, jadikanlah anak kami ini sama level kedudukannya di syurga Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka ketika itu Nabi Allah Musa alaihissalam tanya kepada pemuda ini, wahai pemuda, siapa dua orang tua ni? Maka pemuda itu mengatakan, dua orang tua ini adalah dua orang tua aku, mak ayah aku, yang mana telah hilang ingatan mereka. Jadi yang menguruskan mereka adalah aku. Pada tiap-tiap hari, aku yang uruskan mereka, aku yang bagi makan, aku yang bagi pakaian kepada mereka, dan tiap-tiap hari tak pernah lekang daripada mulut dua ayah aku ini mendoakan aku supaya kedudukan aku sama dengan Nabi Allah Musa AS, kedudukan di syurga Allah Subhanahu wa taala. فقال له نبي الله موسى عليه السلام أيها الشاب قد استجاب الله دعوة والديك أنا موسى بني إسرائيل. نبي الله موسى يسمى موسى الكليم ويسمى موسى بني إسرائيل. Dan ketika itu kata Nabi Allah Musa AS, wahai pemuda, ketahuilah bahawasanya Allah telah berkenankan doa kedua orang tuamu, ketahuilah di hadapanmu ini adalah Nabi Allah Musa Bani Israel. فهكذا على الشاب وعلى الكبير في السن الذي عنده الصحة والقوة يساعد والده إذا كبر في السن على إقامة الصلاة في وقتها. Maka perlulah satu anak itu bila mana ada orang tua untuk yang dah besar ini berbakti kepada kedua orang tuanya, membantu kepada kedua orang tuanya untuk laksanakan ibadah solat bila mana dia memerlukan. الآن نتكلم على الحكم الثاني للجبيرة، وهو إذا كانت الجبيرة في أعضاء الوضوء أو كانت الجبيرة في غير أعضاء الوضوء. Kemudian kita berpindah kepada topik yang seterusnya. Kalaulah seandainya pembalut itu, penghalang itu berada di anggota tayamum, iaitu muka ataupun tangan, ataupun berada di anggota selain tayamum, iaitu di kaki. إذا كانت الجبيرة في أعضاء التيمم وهو عضوان، الوجه واليدين، التيمم في الوجه واليدين، والجبيرة في الوجه واليدين. يقول العلماء على من كانت الجبيرة في وجهه أو كانت الجبيرة في يديه عليه القضاء مطلقا بدون أي تفصيل. Kalaulah satu orang itu ada pembalut dekat wajah dia, ataupun pembalut dekat bahagian yang diwajibkan tayamum, yang kena tayamum dua, muka dengan tangan. Kalaulah ada penghalang, pembalut dekat muka dia, ataupun dekat tangan dia, ataupun kedua-dua sekali, ada dua, pembalut dekat tangan, kat muka pun ada, maka orang yang sedemikian, ulama mengatakan wajib orang itu kalau dah sembuh untuk mengqadahkan solatnya itu secara mutlak tanpa ada pembahasan yang panjang. انتبه تقول لن أصلي ما دام وجب علي القضاء أنا لن أصلي، ما فائدة أصلي ثم يجب علي القضاء. Berhati-hati, waspada. Ada orang, bila mana satu benda solat ini perlu diqadah, bukan bermakna dia tak wajib solat. Tak, wajib juga didirikan solat. Bila mana dah disembuh, maka ketika itu perlu diqadah. Jadi apa manfaat dirikan solat dan ketika itu perlu diqadah? صلي أولا، صلي مثل بقية المسلمين حتى تؤدي الصلاة في وقتها، ثم إذا أعطاك الله الصحة والعافية يجب عليك القضاء، والقضاء ليس فورا على التراخي. إذا كان مثلا الجبيرة استمرت في وجهك 10 أيام، 10 أيام 5 في 10 50 صلاة، إذن هل يجب تقضي 50 الصلاة دفعة واحدة؟ لا يمكن كل يوم تقضي صلاتين، تقضي 3 صلوات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى أن تكمل الصلاة. Dan solat ini perlulah dia kalaulah masuk waktu dia ada luka dalam balut, dia wajib untuk dirikan solat bila tayamum, bila wudu, sah? لا ليس هذا صلى بوضوء وطبق الطريقة التي قلنا.
يعني توضأ وتيمم عن الجريح. Dan perlulah orang yang ada pembalut dekat muka ataupun tangan, wajib juga dia mendirikan solat. Kemudian bila mana dah sembuh, wajib bagi dia untuk mengqadakkan solat. Qadakkan solat dia ini terbahagi kepada dua. Satu dinamakan fauran, satu lagi tarakhi. Fauran ni perlu diganti jika itu juga. Dan dinamakan solat yang satu orang itu ada luka dekat tubuh badan dia, dia perlu ganti solat itu dalam keadaan tarakhi. Tarakhi ni maksud dia relax. Tengok bila dia mampu, maksud dia kalau dia mampu hari ni buat dua, hari ni buat dua. Bukanlah wajib bagi dia buat dah hari ni sihat. Dia dah orang kata pembalut tu ada dekat tubuh dia 10 hari. Jadi dia tinggalkan solat sebanyak 50 kali. Jadi wajib satu hari tu selesaikan 50 kali. Tak. Dia boleh selesaikan solat itu wajib. Qadak tu dah wajib. Tapi nak mengqadak tu macam mana? Boleh dalam keadaan santai. Hari ni mampu dua, maka hari ni buat dua. Esok mampu buat dua lagi, buat dua sampailah selesai 50. سنذكر مثالا حتى تتضح المسألة أكثر. مثلا النساء في البيوت يقومن بالطبخ، وخاصة الجيل القديم من النساء، أو الحمد لله الأمهات والجدات يطبخن. الجيل الجديد ربما كسلان قليل شوف. فقامت المرأة بالطبخ، وفي أثناء الطبخ هي تقطع الدجاج أو السمك أو اللحم بالسكين، أصابت أصبعها، صارت أصبعها الإبهام في جرح. ماذا عملت؟ عملت لصقة على جرحها، وإذا كان وصل إلى العظم عملت جبيرة ولصقت. حتى وإن كانت عندما عملت اللصقة كانت هي على وضوء، اللصقة كانت مقدار ما قطعت السكين فقط، يعني لصقة صغيرة. نقول لهذه الأم أو لهذه الأخت عليها أن تتوضأ، ثم إذا وصلت إلى عند اليد تتيمم كما تقدم، ثم تمسح الرأس، ثم تغسل الرجلين وتصلي. وكذا في الصلاة الثاني والثالث والرابع الصلوات. كم استمرت اللصقة أو اللصوق في يدها؟ أسبوع كامل. أسبوع بعد ذلك تقضي صلاة أسبوع على التراخي. Jadi Syekh cuba bagi contoh supaya penjelasan itu lebih sampai. Yang mana Syekh bagi contoh seperti mana ibu-ibu dekat rumah ataupun kakak-kakak. ما التطبيق ولا؟ Alahnya. يمكن. متى تطبق هذا؟ Tamam. Syekh bagi tahu apa tadi lupa pula dah. Okey. Apa tadi? Satu orang tu ibu-ibu dekat rumah dia masak. Ibu dulu ni sini saya sebut saya terjemah juga. Dulu ibu dulu dia rajin sikit. Ibu sekarang ni dia dah ada pengetahuan luas, kadang-kadang ada PhD sebagainya, susah nak ke dapur dah. Jadi ni saya bagi contoh ibu-ibu yang dulu. Ibu dulu ni kadang contoh dia potong-potong bawang, potong-potong barang, kemudian terkena jari dia itu luka. Jadi apa ibu tu buat? Ibu tu balut luka tersebut dengan plaster. Plaster betul Plaster tu bukan kat rumah tu. Betul plaster Balut dengan plaster. Maka ketika itu jari salah satu tangan merupakan anggota wudu. Jadi bila mana satu benda orang itu dalam keadaan ada penghalang untuk air sampai, wajib dia tayammum. Bila mana dah bertayammum, solat itu perlu diqadakkan. Sebab apa? Dia salah satu anggota tayammum. Kemudian nak kena tahu berapa kadar tempoh penghalang tu ada kat tangan dia. Kalaulah tempoh tu ada dekat seminggu, maka wajib seminggu solat itu perlu diqadak. Dan cara pelaksanaannya perlulah qada dalam keadaan santai-santai boleh. Untuk buat sekali arung tu boleh, tak ada masalah. Tapi boleh juga untuk orang itu qada solat itu dalam keadaan santai. Contoh hari ni dia nak buat solat qada zuhur sahaja, boleh. Esok nak buat asar sahaja, boleh. Tak ada masalah. هذا إذا كانت الجبيرة في الوجه واليدين يجب القضاء. قال العلماء لأن الوضوء ناقص والتيمم ناقص. وضوء ليس كامل، تيمم ليس كامل. Maka ketika itu kenapa dia kena qada? Sebab dia punya wuduk tu kurang sempurna dan tayamum pun kurang sempurna. Jadi sebab itulah orang yang sedemikian dia kena qada balik solat dia. القسم الثاني إذا كانت الجبيرة في غير الوجه واليدين. إذا كانت الجبيرة في الرأس، إذا كانت الجبيرة في الرجل، هنا الحكم يختلف. Kemudian kita berpindah pada permasalahan yang kedua. Iaitu kalau seandainya penghalang ataupun pembalut itu berada pada anggota bukan anggota tayammum, iaitu sama ada dekat kepala ataupun dekat kaki. Jadi hukum dia berbeza. إذا كانت الجبيرة في غير أعضاء التيمم، الجبيرة كما قلنا في الرجل، الجبيرة في الرأس،
وكانت بقدر الجرح فقط، بقدر ما في زيادة أبدا، مثل اللصقة يمكن تكون قدر الجرح فقط، وفي هذه الحالة ليس عليه قضاء. إذا كانت بقدر الجرح ليس عليه قضاء، وضعها وهو على وضوء أو وضعها وهو على غير وضوء. Dan kalau seandainya permasalahan satu orang tu ada luka dekat kaki dia atau kepala dia, kemudian ada luka sedikit, kemudian ditampal, ditutupi luka tersebut dengan kadar tutup luka sahaja. Kadang ada orang dia luka sikit, dia punya balut macam patah. Tapi kat sini dia luka dan dia tutup kadar luka sahaja. Memang tutup betul-betul tutup luka. Maka ketika itu orang itu tak perlu bagi dia untuk mengqadhakan solat dia. Sama ada dia letak benda tu sebelum berwudu ataupun selepas berwudu. القسم الثاني إذا كان الجبيرة في غير الوجه واليدين، ولا مثلا في الرجل أو في الرأس، لكن أخذت زيادة على قدر الاستمساك، زيادة. إذا أخذ زيادة مثلا يمكن هو يحتاج إلى قدر يسير وأخذ زيادة كثير، كما تشاهدون الآن. إذا كان الجرح هنا أو الكسر هنا، لكن الطبيب يربط الأصابع، وكذلك يربط فوق أعلى، فيأخذ زيادة على قدر الحاجة. إذا أخذ زيادة على قدر الحاجة يجب عليه القضاء. Ini yang real punya sebab ada darah Ini ada darah. Apa tadi? Gambaran kedua, contoh satu orang tu dia ada luka. Dan luka itu bukan pada anggota tayamum, bukan selain pada muka ataupun tangan. Contoh kat kaki. Ada luka sedikit. Luka sikit je tapi dia balut banyak. Contoh luka sikit je kat sini tapi dia balut semua. Dia ambil kadar yang tak patut, kadar yang sihat tu dia ambil. Bila mana orang tu ambil kadar yang sihat, ketika itu wajib bagi dia untuk qada solat tu. Sebab apa? Dia dah ambil bahagian yang sihat tadi. Kalau dia tutup saja bahagian yang sakit tadi tu, itu tak ada masalah, tak perlu qada. Tapi dia ini tutup semua, bahagian yang sihat pun dia tutup juga. Ada luka tak? Ada luka, tapi luka tu kecil saja, sikit saja, dia tutup dengan semua sekali tu, sampai orang nak tengok supaya nampak parah. Sebenarnya kena sikit saja, tapi nak tunjuk nampak parah tu, dia balut semua kaki dia, maka itu wajib dia qada solat tersebut. إذا كان موجود انكسرت اليد، هل يمكن تكون الجبيرة بقدر الكسر فقط؟ Kalaulah satu orang itu tangan dia patah, adakah boleh meletakkan simen tu kat sini saja? Patah tu kat sini, kat pergelangan tangan. Adakah simen tu kat pergelangan tangan saja? La. Kullu. لابد يحتاج إلى زيادة أم لا؟ pasti akan perlu pada tambahan, betul? هذه الزيادة كم مقدارها؟ Tambahan tu berapa kadar dia? Sikit ke banyak? Kathir. الزيادة نوعان. Tambahan ada dua jenis. قدر الحاجة وزيادة على قدر الحاجة. Dia tambahan atas kadar hajat, ada juga tambahan bukan tak perlu benda tu, tapi dia juga saja nak tambah. إذا كانت الزيادة على قدر الحاجة فقط، لكن عندما وضع الجبيرة كان على وضوء، عندما وضع الجبيرة هو كان على وضوء، واحتجنا زيادة. إذا احتجت زيادة على قدر الحاجة فقط، زيادة مقدار ما تحتاج، مثلا الكسر هنا تحتاج إلى هنا زيادة قليل. إذا أخذ زيادة قليل ليس عليه قضاء. Dan gambaran dia saya panjang sikit supaya senang faham. Satu orang tu dia ambil wuduk, contoh ambil wuduk, dah selesai dia wuduk, dia ada wuduk dah ni. Kemudian dia masuk masjid tergolek, patah tangan dia. Jadi ketika tu dia ada wuduk. Dan pergi dekat hospital, ketika itu nak tutup, nak balut ataupun nak simen. Simennya itu adalah dia pertama simen kat tempat patah. Kemudian dia tambah sedikit. Tambahnya itu disebabkan berhajat. Kalau tak tambah ni, orang kata tempat yang patah ni tak boleh sembuh. Dia berhajat, wajib tambah. Ketika itu bila mana satu orang tutup tempat yang patah tadi tu, dalam keadaan dia sebelum tutup ada wuduk, dia tutup, kemudian tambahan disebabkan berhajat, ketika itu solat itu tak perlu diqadha. Jelas? مثلا لو كانت الجبيرة في الأصبع، انكسر الأصبع،
يحتاج إلى إسمنت. إلى أين مسافة نحتاج إلى إسمنت؟ Dan kemudian saya bagi lagi contoh. Satu orang tu dia patah jari dia, patah jari ibu jari. Jadi sampai mana nak kena simen jari tu? Sampai siku ke? يحتاج إلى هنا فقط، إلى هنا. Sampai pergelangan saja. Pergelangan tangan tu terhitung sebagai hajat. إذا استخدم الإسمنت إلى هنا وكان عندما وضع الجبيرة وضعها وهو على وضوء ليس عليه قضاء. Kalaulah seandainya dia patah ibu jari, kemudian doktor simen sampai pergelangan tangan, maksudnya berhajat untuk sampai pergelangan tangan. Letaknya simen itu sebelum orang itu ada wuduk. Orang itu ada wuduk dah, kemudian dia patah tangan dia, ataupun dia tahu hukum tentang jabirah ni, hukum balut ni, dia pun ambil wuduk, kadang patah-patah nak ambil wuduk, kemudian baru suruh doktor balut. Ketika itu solatnya tak perlu diqadha. لكن نحن ونحن ندرس ونتعلم ونسأل العلماء عن هذه المسألة، هل يوجد طبيب أو دكتور يسأل المريض قبل أن يضع الجبيرة أنت على وضوء أم لا؟ هل موجود هذا؟ Jadi saya tanya, adakah dekat Malaysia ni, kalaulah satu orang tu patah tangan dia, jari dia, sebelum doktor nak letak simen, doktor pernah tak tanya kau ni ada wuduk tak? Maaf ni. حتى لو الطبيب عالم وسألك هل أنت على وضوء أم لا، تقول يا دكتور أنا هذا وقت إصلاح اليد ليس وقت الوضوء. Jadi kalaulah doktor tu orang alim, contoh dia anak tuan guru, contoh doktor tu orang alim, dan kalau doktor tu tanya juga kau ni ada wuduk ke tak, orang yang patah tangan tu pun akan cakap doktor sekarang ni waktu nak simen tangan, bukan waktu ambil wuduk. لكن هذا العلم قالوا لابد إذا الجبيرة أكثر من الجرح لابد المريض يضعها على وضوء يتوضأ أولا. Jadi kalau satu orang tu dia patah tangan dia, ada luka dekat tangan dia, dan pembalut tu perlu ambillah kadar hajat, wajib orang itu supaya tak nak qada, wajib dia letak sebelum, orang kata apa, sebelum balut tu kena ada wudu. لأنه إذا وضع الجبيرة على غير وضوء سوف يكون عليه قضاء إذا كان احتاج إلى زيادة على الجرح. Dan kalau satu orang tu dia balut juga, tutup juga dalam keadaan tidak, dia dalam keadaan tak ada wudu, maka solat itu perlu dia qada. Ataupun dia ambil kadar, dia ambil lebih, luka sedikit dia ambil lebih, hajat tu pun lebih lagi, maka itu juga perlu kepada qada. وسألنا العلماء وراجعنا في الكتب هل موجود بعض العلماء يقول يمكن تضع الجبيرة بلا وضوء؟ ما وجدنا. Syekh kata saya dah menuntut ilmu banyak dengan banyak guru, dah membaca kitab dengan banyak kitab. Syekh kata boleh tak nak letak penutup itu sebelum ada wudu? Jawabnya tidak ada. وغالبا الأطباء يأخذون زيادة على قدر الحاجة، خاصة إذا انكسرت اليد انكسرت الرجل، الغالب الطبيب يحتاط يأخذ زيادة كثير جدا حتى يمنع الرجل أو اليد من الحركة، لأن إذا تحركت اليد أثناء الانكسار قد لا يعود العظم إلى مكانه الصحيح. Jadi kebiasaannya doktor-doktor ini akan ambil bahagian lebih, itu pasti. Kebanyakan supaya apa, nak berhati-hati tidak akan berlaku kecelakaan yang parah. Supaya contoh patah jari, patah tulang ni, supaya tulang dia tak lari. Jadi kebiasaannya pasti peratusannya tinggi, doktor akan melebihkan orang kata bahagian yang sihat ini supaya tidak, orang kata, penyembuhan itu lebih segera. وهنا مسألة مهمة ننبه الجميع عليها، وهو معلوم عند الجميع أن التيمم في الوجه، والتيمم يكون في اليدين إلى المرفقين، تمسح بالتراب إلى المرفقين. وقال سيدنا الإمام النووي رحمه الله تعالى التيمم فقط يكون للكف فقط، الكفين يكفي هكذا، تمسح هكذا خلص التيمم، ما يحتاج تتيمم إلى المرفقين. إذا كانت الجبيرة هنا ما يحتاج إلى تيمم على قول الإمام النووي إلى المرفقين، تكفي جبيرة إلى هنا. وهذا قول جميل جدا ينفع المرضى، وكان شيخنا الحبيب حسن الشاطري رحمه الله تعالى يوصي به، قال انشروا هذا القول للناس لأن هذا قول للإمام النووي رحمه الله. Kita sedia maklum bahawasanya anggota tayamum itu adalah wajah, seluruh wajah dan tangan. Yang kita tahu bagaimana sampai mana hujung jari sampailah siku.
Namun ada pendapat satu orang ulama yang besar, iaitu Imam Nawawi, mengatakan bahagian yang wajib dikenakan untuk tayamum hanyalah pergelangan tangan sahaja. Kita tepuk kemudian hanya pergelangan tangan, daripada bahagian sini ke bawah tak perlu, tak wajib. Itu pandangan Imam Nawawi. Jadi siapa-siapa yang ada luka dekat bahagian yang dekat sini, kemudian dia nak berpegang dengan pendapat Imam Nawawi, itu dibenarkan, dibolehkan. Dan itu juga adalah saranan oleh guru Syekh Taha, iaitu Abi Hasan Asy-Syadzili, untuk menyebarkan kalam Imam Nawawi untuk mempermudahkan orang yang sakit, yang lukanya dekat bahagian sini, boleh untuk tayamum pada pergelangan tangan sahaja. وكما قلنا ربما بعض النساء وهي تطبخ في البيت قطعت أصبعها وخرج منها الدم وتريد أن تضع لاصق عليه. إذا هي تريد أن تضع لاصق على الأصبع، قبل أن تضع اللاصق تنظفها من الدم، لأن الدم نجس، تنظفها وتنتظر حتى ينقطع الدم. بعد أن ينقطع الدم تضع عليها شيء، تصبر منديل أو نحوه إلى أن ينقطع. بعد ذلك تضع الجبيرة على طهارة، لأن إذا وضعت اللاصق على نجاسة عليها القضاء. Maka begitu juga ibu-ibu yang, kalau bukan ibu je lah, ayah pun potong bawang juga kan. Potong-potong bawang ni kemudian terluka jari dia, maka pertama-tama sekali perlulah dia menghentikan darah tu, bersihkan darah tu. Kerana darah ini kalau dia balut juga, darah itu najis, tak boleh. Dia kena bersihkan, kemudian letaklah apa-apa, tisu apa pun, ataupun kapas untuk hentikan darah. Bila mana dah selesai, sebelum letakkan plaster, perlu dia ambil wudu. Ambil wudu, kemudian baru letak plaster. Kalaulah dia letak plaster baru ambil wudu, maka itu boleh menyebabkan dia wajib qada solat tersebut. والآن موجود عندكم أشياء جديدة في الصيدليات، ربما يكون موجود أحد الحاضرين ممرض أو طبيب يعرف ما هو الشيء العصري الجديد، إذا وضعته على الدم يقف. Jadi sekarang ni ada benda, satu perkara yang baru, orang kata ilmu perubatan yang baru. Boleh jadi dalam ni ada nurse ada ataupun doktor. Anda Syekh tanya, ada tak, tahu tak tentang satu benda, kalau darah tu keluar, letak benda ni, darah akan berhenti keluar. Ya kan mak? Qahwa. Al-imam yaqul al-qahwa al-kufi hada. Imam kata letak kopi. Kopi yang dah masak ke belum masak? Sebut kopi. يضع على الجرح. مسحوق نعم. وربما الأمهات تعرفها. يمكن معلومات ثانية عندهن. Mungkin ada maklumat lain daripada ibu-ibu, letak apa, kasih sayang ayah ke ni. Mungkin. Sebut kopi masuk qahwa. نفسه سواء يعني جاء. الآباء والأمهات اتفقا في الزمن القديم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المجاهدون في المعارك إذا حصل لهم جرح يضعون على الجرح الرماد هذا اللي يخرج من الحطب، يضعونه على الجرح يساعد في إيقاف الدم. رماد الذي ينزل من الحطب مثل التراب. Apa nama dia sekejap? Okey, zaman Nabi SAW, kalau sahabat berjihad berperang, maka di sebagian sahabat akan keluar darah. Jadi cara mereka untuk menghentikan darah, mereka akan letak arang pada bahagian yang terluka, maka darah mereka akan berhenti daripada terkeluar. فهمت الرماد؟ أسود صح؟ لونه أسود. لا هذا الفحم. فهم. الرماد هذا يكون المتبقي بعد الطهر مثل التراب. Okey, saya salah. Bukan apa tadi tu? Saya sebut tadi bukan arang. Abu daripada api tu, abu tu kita guna untuk tutup luka. Abu, bukan arang, abu. Insyaallah. Alam ya faham. هل في أحد عنده سؤال؟ Ada pertanyaan? Daun apa? Bahasa Melayu pun saya tak pernah dengar ni, kan bahasa Arab. Saya tak nak terjemah macam mana. لا ترجم للناس ما سمعوا الا خير. Cik ni bagi satu lagi petua, kalau siapa darah dia terkeluar, ambil daun seluduk. Daun seluduk maksud kita curi daun ke apa? Daun seluduk tu, nama dia daun seluduk. Yang saya seluduk ni macam kita seluduk ambil barang diam-diam tu seluduk. Senduduk. Senduduk
Oh, saya tak pernah dengar. First time saya dengar senduduk. Ingatkan senduduk tu, kata ingat senduduk ambil daun orang dan diam letak daun senduduk. Siapa pertama kali dengar senduduknya saya sekarang kan? Mawjud waraqah, waraqah ya يمضغها ثم يضع. نعم. ما شاء الله. حتى أنا أول مرة أسمع هذه الكلمات. شاب سافر لليمن نسي اللغة. ما شاء الله. أظنه قال لا. هل في أحد عنده سؤال؟ تفضل في الجبيرة. Ada pertanyaan tentang hukum ni? Macam mana? Maksudnya kita pertama dah ada wuduk dah. Kemudian kita ada luka tertampal. Saya ulang balik satu orang tu dia ada luka kat kaki dia. Tapi sebelum tu dia ada wuduk. Dia tak ada wuduk. Kemudian اسمه موجود جرح في الرجل بعدين يتوضأ ثم في آخر موجود جبيرة هل يحتاج إلى التيمم؟ يحتاج تيمم. إذا كان الجرح في الرجل يغسل الوجه أولا ثم يغسل اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الصحيح من الرجل اليمنى ثم الصحيح يغسل الرجل الصحيحة كاملة ثم يغسل الصحيح من الرجل الذي فيها الجرح ثم بعد ذلك يتيمم بدلا عن الجرح في الرجل. Jadi soalan dia, satu orang tu dia ada luka kat kaki, kemudian ada pembalut, kemudian adakah perlu dia bertayamum? Betul kan? Jadi cara dia adalah perlu dia bertayamum. Cara dia yang pertama, ambil wuduk seperti biasa. Basuh otak muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian bahagian kaki yang sempurna. Maksudnya contohlah luka tu dekat kaki kanan, jadi perlu dia ambil wuduk dekat kaki kiri dulu. Dan tak ada makruh. Ikutkan sunatnya ambil yang belah kanan dulu. Tapi kalau orang yang ada luka, perlu dia ambil bahagian yang sihat dulu. Contoh ada tampalan pembalut tu dekat tekanan kaki kanan. Jadi dia perlu basuh kaki kiri sampai selesai. Kemudian yang kaki kanan tu basuh yang mana yang boleh kena air, yang sihat. Dan mana dah basuh kena yang sihat, tadi ada pembalut, disunatkan sapu air ke atas dia. Tak sapu pun tak ada masalah, sapu pun itu hukum dia adalah sunat. Kemudian barulah bertayamum. Tayamum ni bukan ambil debu tu sapu kat kaki tak. Tayamum ni adalah ambuk dekat muka, keringkan dulu kat muka, tangan, kemudian tayamum kat muka dengan tangan. Jadi perlu sebagai ganti kepada kaki yang tak boleh kena air sempurna tadi. Jelas? تفضل. أسئلتين. yang balut-balut ni kan, kalau kita tengok hebahan di hospital kerajaan Malaysia, ada pendapat mengatakan memadai dengan hanya mengalirkan air atau air di kawasan hebahan. So, apa dia mengatakan perlu bertayamum juga. Atau kalau nak tayamum je lah, dia cakap nak pakai aduan. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kalau pembalut itu boleh meresapi air dan kawasan yang kena luka tu, kena air tu tak berapa jarak tak? Mana boleh dibasuh tak dengan pembalut-pembalut? Kata plaster, plaster bisa air kan, plaster air tu. Tapi yang luka tu dia lambat air sikit lah. Tapi tujuan asal penggunaan plaster itu adalah untuk mengelakkan pendarahan itu berulang. Maksudnya dia nak hentikan darah. Tapi air boleh masuk ke dalam balut. Lalu dia buka balut ataupun dia boleh masuk ke dalam balut. Last, sebab saya baru tengok hari ni alhamdulillah topik ini berkaitan. Ada seorang influencer dalam TikTok media sosial. Dia nak bertawar. Sebelum ni muka dia penuh dengan silikon. Hidung lah, dagu lah, pipi lah, banyak tempat. So dia bertawar dan dia cakap dia kurit balik silikon. Dia pergi ke Thailand, buat balik silikon yang dia dah
dalam proses untuk memajam tatu di badan dia, contohnya menghalang air masa dia mandi junub dalam sembahyang dan sebagainya. Soalan saya, dia tak boleh tu ikhlas. Sebenarnya itu lagi menyeksakan, tapi dia cakap ayat istilah yang dia pakai, dia nak membuktikan keikhlasan dia atau ke dia punya tahap betul-betul nak bertaubat tu 100% itu sampai dia tak buat lah. Yang dia maklum ada pendapat katakan kalau dapat tatu itu sekadar dia bertaubat dan tak perlu dia buat mungkin ataupun dia موجود في إعلان في المستشفى ويقرأ أنه في القول أن إذا كان موجود جبيرة ما يحتاج إلى تيمم. هل في القول هذا القول صحيح أم لا؟ هذا القول ليس مذهب الشافعي، مذهب الأحناف. مذهب الأحناف إما التيمم أو الوضوء، يختار. فعند أبي حنيفة رحمه الله إذا كان على الإنسان جبيرة أو عنده جرح إما يتوضأ وإما يتيمم، لا يجمع بين الاثنين معا. Jadi soalan yang pertama adalah kalau satu orang tu dia ada patah tangan dia contoh, kemudian ada pembalut. Ada pendapat katakan adakah memadai untuk ambil wuduk sahaja, tak perlu tayammum. Betul tak perlu tayammum. Jadi pandangan ini betul, tapi bukan dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Pandangan ini merupakan pandangan mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam pandangan mazhab Abu Hanifah, dia kata apa ni? Dia kena sama ada bertayamum sahaja ataupun dia ambil wuduk sahaja. Tadi kata yang kedua tadi tu kata apa? Boleh nak tayamum ataupun ambil wuduk. Itu adalah pandangan mazhab Imam Abu Hanifah. Boleh kita nak taklid untuk ikut, boleh, tak ada masalah. Itu memudahkan. Mana yang mudah bagi dia kata, oh ni aku nak ikut ni mudah, boleh. Dan cuma nak kena tahu itu adalah pandangan mazhab Imam Abu Hanifah. Soalan kedua saya lupa. Soalan kedua apa ni? Plaster tu boleh sedap air. Katakan pemandai kita alihkan air atas plaster yang mana sedap air, tapi dia air. Dia ada pembalut, kemudian dia nak sapukan air. Pembalut tu dia boleh sedap air. Serap air. Perlu dia buka. Ataupun dia tidak hanya dulu ya. Kalau buka nanti pembalut. Kalau dia buka dah tak terhitung hukum jabirah dah. Kalau dia buka nanti dah tak boleh dia lakukan hukum tadi tu. Sebab dah tak ada penghalang. Boleh, tak ada masalah. السؤال الثاني واحد عنده وشم في وجهه ثم يزيله، لكن هل ما حكم يزيل الوشم؟ إذا كان عمل الوشم باختياره وهو بالغ، إذا عمل الوشم باختياره وهو بالغ حتى وإن كان كافرا، إذا عمل الوشم بعد البلوغ باختياره لم يكره على ذلك، وجب عليه إزالته إذا لم يخشى ضرر. أما إذا قال الأطباء إذا أزال الوشم سيؤدي إلى تشويه في الوجه والتشويه في البدن في هذه الحالة لا يجب عليه الإزالة. Soalan dia, kalaulah satu orang itu dia ada silikon dekat muka dia ataupun tatu dekat muka dia, jadi apa hukum dia menanggalkan tatu tersebut ataupun silikon tersebut? Jadi yang pertama, kalaulah seandainya dia pasang tatu tu ataupun silikon itu dalam keadaan atas pilihan dia pasang atas pilihan dia pertama. Yang kedua, dalam keadaan dia baligh. Dia pasang, dan sebelum dia pasang tu bila? Waktu dia dah baligh, dan pilihan dia, bukan paksaan orang lain ataupun mak ayah dia pasangkan, bukan. Jadi ketika itu wajib bagi dia menanggalkan tatu itu ataupun menanggalkan silikon itu dengan syarat tidak mudaratkan diri dia. Tidak dengan cabut tu wajah dia menjadi teruk sampai orang takut dengan dia. Ketika itu tak diwajibkan untuk cabut. Tapi kalau dengan mencabut itu tak mendatangkan mudarat, ketika itu wajib bagi dia untuk menanggalkan hal tersebut. Sama ada tatu ataupun silikon tadi. أما إذا كان عمل به وهو صغير أبوه يعمل له ذلك، أو عمل له وهو كبير ولكن ليس باختياره، أصدقائه يقبضون عليه
ويضعون له الوشم بالقوة لا يجب عليه إزالته سواء كان فيه ضرر عليه أو ليس عليه ضرر. Maka kalau seandainya yang kedua dia ada tatu, dalam keadaan yang siapa yang pasangkan dia tatu, siapa yang buat dia tatu ataupun silikon itu adalah mak ayah dia. Sebelum dia balik, dia pun tak tahu, tak berakal lagi, belum balik lagi, dah dipasang oleh mak ayah dia. Mak ayah dia pasangkan tatu, ataupun dipasangkan dalam keadaan dah balik dah, tapi kawan dia ikat dia, tangkap dia, kemudian buat tatu dekat dia. Maka ketika itu tatu tersebut tak diwajibkan untuk tanggal, untuk dicabut, untuk buang tak diwajibkan. Yang tadi tu, yang siapa kafir tadi tu, yang apa tadi? Dia pasang dalam keadaan pilihan dia, dan juga kafir dalam keadaan dia pasang tu dalam keadaan pilihan dia, dan juga balik. Walaupun kafir wajib dia tanggal, kalau tak datang mudarat. وإنما وجب على الكافر إزالته إذا عمله بعد البلوغ لأن الكفار عند الإمام الشافعي مخاطبون بفروع الشريعة هذا من الفروع. Kenapa orang kafir itu dia buat tu pas sebelum kafir, tapi kenapa orang kafir pun tetap diwajibkan untuk tanggalkan tatu ataupun silikon walaupun dalam keadaan dia kafir sebelum dia buat dalam keadaan kafir? Kerana dalam Al-Quran ayat-ayat perintah Allah dan larangan Allah itu termasuk orang kafir dan juga ada sebagian orang muslim. InsyaAllah. Bismillah. Waalaikumsalam. Kalau kita masuk hospital, kita besar masuk air. Bila masuk air tu dia dah tapak dah tu. Apa tu masuk air tu masuk darah ke, dia tapak tu. So bila kita dalam keadaan nak sembahyang tu, mungkin tapak tu dia dah jabut, air tu tak masuk. Tapi tapak tu ada lagi. Kita pun ambil wudu. Okey, ambil wudu. Kawasan yang tangan ni kawasan tayamum dan kawasan apa? Wudu kan. So kita ambil wudu. Lepas tu kawasan tu pun kita kena ambil tayamum juga. Betul? Dia ikut tertib lah kan. Maknanya lepas ambil wudu, lepas tu mana bahagian yang boleh kita ambil kita wudu, yang tak boleh tu kita tayamum. Dalam masa yang sama dekat kaki kita pun ada luka. Katalah ranting campak pun luka. Kita kena ambil tayamum tu ikut tertib 2 kali ke? Kalau bahagian untuk tangan, lepas tu kita dah sambung balik ambil wudu kaki apa semua, lepas tu kita buat untuk kaki untuk tayamum pula. Saya kurang jelas juga. في زمن المعاصر الآن إذا واحد يدخل إلى المستشفى يدخل الماء اللي عرفتم في إبرة هذا في موجود هذا بعدين هذا في اسمه أعضاء التيمم. الدكتور يمنع أن يزيل هذا. وكذلك موجود جروح في الرجل. هل يحتاج تيمم مرتين أو مرة واحدة؟ أحسنت، هذا سؤال جميل. يقول العلماء التيمم يتعدد بتعدد الأعضاء. إذا كان موجود جرح في الوجه وموجود جرح في اليدين تيممين، وإذا موجود جرح في الوجه وجرح في اليد وجرح في الرأس كله كامل الرأس، أما لأنه الرأس يكفي أن تمسح أي جزء من الرأس، وجرح في الرجلين يتعدد التيمم 4 تيمم 4 يتعدد بتعدد الجرح. Jadi soalan dia adalah satu orang kalau masuk hospital akan dimasukkan air. Jadi nak masuk air tu dia ada tapak jarum tu. Jadi dia dah menghalang, dah tertutup dah. Dia jarum dia satu, dia tempat cucuk tu. Tapi dia dah ambil bahagian yang sihat. Jadi bahagian tangan ni bahagian tayamum. Adakah diwajibkan tayamum? Kemudian yang kedua, dan orang yang sama juga kaki dia ada luka. Dia tutup juga luka tersebut. Jadi adakah diperlukan untuk ambil tayamum 2 kali ataupun sekali? Betul Okey. Jadi jawapannya yang pertama saya kata soalan ni bagus. Kemudian yang kedua saya bagi tahu, kalaulah satu orang itu ada luka dekat bahagian anggota tubuh badan dia. Contoh dekat muka dia ada, kat tangan pun ada. Jadi wajib dia tayamum 2 kali. Yang pertama untuk muka dia kena basuh yang sihat dahulu, kemudian tayamum. Bila mana dah selesai, kat tangan pun ada luka, dia kena basuh tangan dia yang sihat dahulu, kemudian tayamum. Orang ni pula dia cedera parah, bukan setakat muka, bukan setakat tangan, kepala semua dia balut. Bukan sikit, semua kepala dia balut. Jadi orang ni kena tayamum 3 kali. Orang kata yang ketiga lagi parah, kaki dia semua berbalut juga. Dia orang ni dia kena tayamum 4 kali. Dia kena tayamum untuk muka dia, tangan dia, kepala dia dan juga kaki dia. Kena basuh bahagian sihat dahulu, kemudian dah selesai baru dia bertayamum. لكن لو كان عنده جرح في اليد اليمنى وجرح في اليد اليسرى تيمم واحد لأن اليدين عضو واحد.
Tapi kalau orang tu dia ada luka dekat tangan kanan dengan tangan kiri, jadi tayamumnya hanya sekali sahaja. Kerana tangan ini dihitung sebagai anggota yang satu. Sama juga dengan kaki. خلاص. هل ينتهي إلى القضاء يعني؟ القضاء على حسب الجبيرة. إذا هي في الوجه واليدين عليه القضاء. وإذا في غير الوجه واليدين وأخذت زيادة كثير عليه القضاء. Jadi kalaulah tempat penutup tu yang kita tayamum sebab apa? Tempat penutup itu berlaku dekat tempat tayamum. Muka dengan tangan kena qada balik. Tapi kalau selain anggota tayamum, tapi dia balut dalam keadaan ambil ziyadah, ambil tambahan, pun juga dia wajibkan tayamum. Wajib qada kena tayamum qada. Insyaallah. خلاص يكفي. Jelas? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعافية واليقين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. ونعوذ بك اللهم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واختم لنا ولآبائنا ولمشايخنا ولجميع الحاضرين والحاضرات بحسن الخاتمة وحسن السابقة بعد طول العمر في طاعتك ورضاك وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.